Soalan ini adalah untuk menentukan image atau objek bagi suatu fungsi gubahan. Ia dipetik daripada buku teks. So, bahagian A dia adalah f of g bila x ialah 2 dan g of f bila x ialah 1. Okey, terlebih dahulu mari kita lihat fungsi f. Fungsi f memetakan x kepada x tolak 1 dan fungsi g memetakan x kepada x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Okey, kita dah tahu dah fungsi f dan g. Jadi bagi bahagian A, kita diperlukan mencari fg of x. So kita perlu cari fungsi gubahan fg bagi x. Jadi adakah fungsi gubahan diberikan kepada kita? Kita tidak diberikan. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu gubahkan fungsi dia terlebih dahulu. Remember, fg of x maknanya g memproses input, kemudian f memproses g of x sebagai input. Jadi kita kena gubahkan. Jadi bermaksud fungsi g of x akan dimasukkan ke dalam fungsi f of x ke sini. Okey. So apakah g of x? G of x adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Apakah fungsi f? X tolak 1. Jadi x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 akan digantikan di mana di sini ada x. Faham tak? Okey, mari kita buat So fg of x. Jadi fungsi f mengambil input g, x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Dan fungsi f adalah x tolak 1. Jadi jangan lupa x tolak 1. Jadi sekarang the input bagi fungsi f adalah output of fungsi g, which is the entire fungsi g, which telah digantikan ke dalam kurungan ini. Kemudian kita buka kurungan dan kita permudahkannya menggunakan algebra. Right, so ini adalah fungsi gubahan fg bagi x. X kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Now, kita boleh nilaikan, tentukan nilai bagi fungsi gubahan ini bila x ialah 2. Jadi kita gantikanlah. So x kuasa 2 ialah 2 kuasa 2 tolak 3x tolak 3 darab 2 tambah 3. So 4 tolak 6 tambah 3 ia adalah 1. Nah, kalau kamu masih tak berapa faham, cuba gunakan ini secara berasingan. Alright? So fungsi g akan memproses nilai 2 kan? Jadi kita gantikan 2 ke dalam sini So ia adalah 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 4. Apa yang kita dapat? 4 tolak 6 tambah 4. 4 tambah 4 adalah 8. 8 tolak 6 adalah 2. Jadi ini adalah output bagi fungsi g. Sekarang kita akan gantikan ini ke dalam fungsi f. So fungsi f adalah x tolak 1. Jadi ini adalah input bagi dia. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Jawapan dia masih sama. Alright. Now, di sini bahagian kedua ialah mencari gf bagi x. So sekarang kita ada fungsi gubahan gf bagi x. So yang ini terbalik. So fg bukan sama dengan gf sebab order dia dah bertukar, tertib dia sudah bertukar. Di sini fungsi g diproses dulu kemudian baru fungsi f. Di sini fungsi f diproses dulu baru fungsi g. Okey, jangan andaikan dia adalah sama dia bukan sama lain. Okey, mari kita gubah. Jadi di sini bagi fungsi g, fungsi f adalah inputnya. Jadi apakah fungsi f? Fungsi f adalah x tolak 1. Jadi fungsi g adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Jadi di mana-mana saya lihat x, saya akan gantikan dengan fungsi f. Betul ke tidak? Sebab dia adalah input kan? Jadi x tolak 1 kuasa 2 tolak 3x tolak 1 tambah 4. Yang ini x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 bila saya kembangkan. Tolak 3x tambah 3 tambah 4. Saya permudahkan kesemuanya dan saya dapat x kuasa 2 tolak 5x tambah 8. Alright. So maka g of f of 1. G of 1 sekarang saya boleh nilaikan fungsi gubahan ini dengan nilai input yang diberikan. So nilai input yang diberikan adalah 1. Jadi 1 kuasa 2 tolak 5 darab 1 tambah 8. 1 tolak 5 tambah 8. Saya dapat final result is 4. Alright. Boleh tak? Okay. So faham